Kipas portable lekat je kat mana-mana pun by Amgras. Guys, kipas Amgras ni dia adalah kipas yang portable. Ada built-in battery dan korang boleh pakai je kipas ni kat mana yang korang suka. Jom kita unboxing. Alright guys, seperti yang korang boleh tengok dekat sini, kipas Amgras ni besar sikit daripada yang aku dah review dalam video sebelum ni. Dan yang bestnya adalah a backup power supply, dia boleh buat power bank sekali. So jom kita buka. Okay guys, kat dalam ni dia bagi satu USB cable type C untuk korang nak charge Amgras fan ni. Dan kipas ni dia dah datang sekali dengan kaki dah. So korang dah tak perlu lagi dah nak pasang-pasang kaki. Okay, kita tengok dekat bahagian belakang dia ada dua butang lah. Satu butang on off kipas dan satu lagi butang lampu. Jom kita buka lampu dulu. Okay, dia ada lampu kat kipas ni. Dan dia ada dua kekuatan. Okay, kita tengok K off. Ni kekuatan pertama, ni kekuatan yang kedua. Tak terang mana tapi cukup terang untuk korang nak gunakan waktu malam lah. So mungkin korang pergi camping boleh pakai ni sebab dia ada lampu sekali. Okay, dekat sini adalah input untuk korang nak charge kipas ni. Dan kat sini adalah output untuk korang nak gunakan dia sebagai power bank.